Saya tak pernah terfikir saya dapat candlelight dinner dengan Mimi dekat atas Sungai Nil. Mungkin ada something Allah nak bagi kat saya dan saya appreciate je momen tu. Apalah peminat yang baik hati tu yang nak sponsor kita punya honeymoon ni. Aku tak sangka yang aku boleh sampai kat Pyramid bawa wife aku. Saya sangat-sangat excited. 1, 2, 3. View dekat Sungai Nil tu sangat-sangat cantik. Welcome to Egypt. Peminat Uncle Syafiq dengan Mimi, niklah orangnya. Ini bukan third wheel travelog. Saya kena bincang dengan dia. Cakap je nak bincang-bincang apa. Ini kan trip kita. Kita pula yang kena tunggu dia. Uncle, Mimi sorry lambat. Jet lag, tak boleh tidur semalam. Kena pancul lah. Yelah, Nik. Dia seorang je yang jet lag.